Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Sumbangan tunai rahmah atau STR fasa 1 bagi tahun 2026 telah mula dikreditkan kepada akaun penerima yang layak. Sejumlah 3.7 juta isi rumah dan 1.3 juta warga emas tiada pasangan menerima antara RM100 hingga RM500 mengikut kelayakan masing-masing yang melibatkan peruntukan keseluruhan sebanyak RM1.1 bilion. Penambahbaikan kepada STR yang kini disepadukan dengan pelaksanaan sumbangan asas rahmah atau SARA adalah bertujuan untuk memastikan golongan berkelayakan menerima bantuan yang lebih konsisten dan berkesinambungan dalam memenuhi keperluan asas. STR merupakan bantuan tambahan secara suku tahunan bagi memberi ruang keuangan pada waktu puncak seperti musim perayaan, manakala SARA pula berfungsi sebagai sokongan asas bulanan yang stabil. Ini merupakan satu inisiatif kerajaan madani dalam memastikan setiap rakyat dapat hidup bermaruah tanpa ada yang terpinggir, sekaligus memastikan kemakmuran ekonomi negara dapat dikongsi bersama. Alhamdulillah dan terima kasih Malaysia.